Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Malam ni Siti berada di Taman Tas lah, beli barang dapur sikit. Waktu bulan puasa Siti akan beli barang waktu malam lah, sebab siang kita agak penat kan, terlalu agresif macam Siti ni. Kenapa Siti tak banyak tak ada masuk video, disebabkan Siti penat dan apa orang cakap, terlalu letih lah buat kerja-kerja dapur. Bila bulan puasa ni kan Siti banyak kekurangan tenaga, jadi cepat penat lah. Siti paksa buat peringkat-peringkat oleh kerana badan Siti agak lemah sangat lah. Sebab Siti tak beli ubat vitamin kan. Ni Siti berada dekat kedai barangan telefon sebenarnya, yang merah tu. Long entah apa dia nak belinya, Siti tak keluar pun. Ni dah beli dah barang dapur, beli sikit lah apa yang tak ada sebenarnya. Kita beli macam beras, minyak tu tadi, apa ni, barang-barang yang tertentu lah yang penting sebenarnya Siti beli. Siti akan post hanya apa yang Siti makan untuk berbuka je macam tu. Hari ni tak banyak buat bubur lambuk, sebab 2-3 hari dah mak Siti nak makan sebenarnya. Jadi apa ni, kita macam Siti larat tak larat pun kena buat lah. Kebetulan pula hari ni cik suami dia tak ada pergi mana-mana, dia pergi cari dekat pasar lah, pucuk paku tu. Jadi ada tu yang buat tu. Tadi sikit lah Siti buat. Ikan pun Siti tak rebus, cik suami nak makan yang jenis panggang macam tu. Arwah mak cik suami dia buat panggang, dia tak rebus sebenarnya. Ada kelainan dia rasa dia agak lain sikit lah macam tu. Tadi Siti buat dalam separuh pok macam tu lah. Siti tak tunjuk banyak video lah, sebabkan terlalu penat sangat tadi kan. Jadi lepas buat tu Siti terus baring. Yang lain semua anak-anak buat macam air semua tak larat lah. Kepala pun jadi pusing disebabkan kekurangan air dalam badan Siti. Benda ni setiap kali bulan puasa Siti akan alami lah benda ni sebenarnya. Sebab gula dalam darah Siti ni, kalau Siti tak minum air manis, dia jadi hypo, macam orang kecil manis jugalah. Dia jadi kekurangan gula dalam badan Siti sebenarnya. Jadi dah tak ada air dengan gula, jadi Siti cepat nak pitam. Dengan jadi macam kita punya apa ni, nafas tu jadi laju, kepala pun jadi pening je macam tu. Sebab tu kira kekurangan gula dengan air dalam badan lah. Kalau Siti bergerak tu banyak, jadi air dalam badan pun kita start berpeluh, dia pun dah berkurangan lah macam tu dah masuk Siti. Jadi kena buat kerja berhati-hati lah. Dalam bulan puasa macam ni Siti kena beringat lah. Kalau tak memang tumbang sekali lagi lah jawabnya. Walaupun petang, kalau Siti tak larat sangat, Siti paksa mencari lauk pauk anak-anak di pasar Ramadan je. Kenapa Siti tak nak beli kat pasar Ramadan lauk pauk ni sebenarnya, macam kari-kari, gulai-gulai ni sebenarnya kan? Sebab kebanyakannya bukan semua gerai lah, ada separuh-separuhnya gerai dimasak tu terlawa, jadi lauk tu dia cepat basi macam tu lah. Siti bukan tak pernah kena lah. Macam kuih-kuih pun tempat tertentu, tempat biasa Siti beli je lah. Kalau tak, Siti takkan beli. Sebab macam kari pap, kulit saja pun ada, pernah Siti pernah kena. Lepas tu pulut panggang ke, pulut saja, inti dalam tak ada, pernah kena. Lepas tu kari ayam, beli dekat Angah pernah sekali. Sampai kat rumah kita buka, dia dah berlendir, tak boleh makan. Ayam seketul RM8 tak silap Siti. Itulah nasibnya orang macam Siti lah. Macam Siti macam orang kerja-kerja pejabat, dia balik lambat kan. Jadi apa yang kita nak makan tu beli dekat pasar Ramadan, ingat balik boleh makan tapi tak boleh makan. Dia rasa macam kecewa lah. Kita beli tu agak mahal. Tambah-tambah sekarang ni kan, lauk tak ada dah, kata murah-murah, tidak start batuk. Semua lauk mahal. Barang-barang kita beli pun, bahan dapur tu pun dah meningkat naik. Okey, ada 2-3 hari ni Siti agak penat, jadi video Siti tu tak banyak masuk lah sebenarnya. Oleh kerana banyak benda yang perlu Siti buat dekat rumah lah maksudnya ya. Jadi benda-benda macam kemas rumah, walaupun anak ada, tapi dia orang balik tu dah agak penat. Jadi Siti kalau buat selepas kita bangun pagi tu, selepas Aswad pergi sekolah, benda-benda tu sikit-sikit kena buat lah. Kecuali Siti terlalu mengantuk lah, sebab kita dah mengawal kan. Jadi lepas 6.30 tu mata start lah rasa macam berat nak buka. Itulah sebab kita macam Siti kalau lepas sahur tu memang dah tak tidur, direct terus sampai 6.30 lah sekejap Aswad untuk pergi sekolah. Yang tu lah mata tu jadi macam barai tu. Bila dah
Dah tu hari ni satu hari Siti tak larat sangat. Start batuk-batuk. Tak larat sangat-sangat tadi, yang baring je. Dekat pukul 5 baru Siti start nak masak lah. Cik suami balik sebab Siti takut nanti tumbang kat dapur sorang-sorang sebab anak-anak semua kat dalam bilik. Jadi Siti buat bubur lambuk, tom yum untuk Angah, goreng ayam. Lepas tu goreng ikan untuk makan lepas berbuka. Selalunya sediakan berbuka benda ringan-ringan je dulu. Lepas tu malam sikit, dah 8 lebih atau ke 9 atau ke 10 baru Siti makan nasi lah. Sebabnya kalau kita terus makan, dia macam benda tu mengejut masuk dalam perut kan. Jadi macam Siti jadi macam pening. Semua ada pening, nak muntah, loya, semua ada lah macam tu lah. Sama cik suami macam tu jugalah. Jadi macam ikan tu Siti tak goreng terus. Bila nak makan nanti baru Siti goreng. Macam sayur macam tu jugalah. Siti tak buat banyak pun sebab Siti dengan cik suami je makan. Sebab anak-anak tak makan sayur macam tu. Kita semalam Siti buat sup telur je makan dengan cik suami. Makan sekali dengan sahur lah. Selepas dalam pukul 8 lebih macam tu lah. Siti buat tumis sup sayur. Jadi makan yang tu lah untuk sahur sekali lah. Anak-anak goreng ayam sebab ikan tak ada semalam. Jadi makan apa yang ada je lah. Siti tak nak bawa banyak-banyak. Jadi bila tak habis masa sahur tu, dah tak makan dah. Sebab tu Siti tak buat banyak. Okey lah, sampai sini je video Siti. Jangan lupa like, subscribe, support Siti video seterusnya. Assalamualaikum, bye.